Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Aku nak tegur pasal ni lah. First sekali, bila kereta masuk, aku dah cakap bila kereta masuk, tak kisah siapa yang bawa masuk kereta tu, make sure pasang seat cover dengan steering. Kalau tengok F10 tu hari, yang kita buat training bateri tu, aku pun tak ingat pasang benda tu. Tapi duduk kat sana 6 orang, 7 orang, seorang pun tak ingat. So benda tu, walaupun aku yang bawa masuk kereta tu, tak kisahlah kereta siapa pun, tapi kau kena pasang lah. Kadang tu aku pun boleh lupa, sebab tu kita buat hari-hari briefing. Nak ingatkan benda yang sama. Benda tu simple je, tapi kalau in case ada customer yang tak boleh accept, kalau macam aku cakap, kalau seat dia walaupun warna hitam, kalau seluar kita berminyak kena seat dia. Kalau dia pakai seluar putih, kotor lah dia punya seluar. Sebab tu aku cakap pentingnya benda tu. Tak kisah siapa pun yang bawa masuk kereta, make sure kalau yang nampak tu tegur ataupun tolong pasang terus seat cover dengan steering punya ni lah, wrap. Kalau time buat kerja pun sama juga, fender cover yang buruk tolong buang. Air nanti double check balik yang buruk tu, boleh buang. Tu yang tak cukup tu bagi tahu, nanti pergi ambil dekat Puchong. Lepas tu job sama juga aku cakap, macam kes malam SA kena bagi tahu awal dekat technician. Sebab ada kes yang customer tak boleh tinggal kereta, dia nak siapkan terus. Semalam pukul 9 baru siap. So aku tak nak buat kerja urgent macam tu, sebab kita takut tersalah. Contohlah kalau ada kes screw loose ke apa ke, jadi isu dengan customer. So kalau untuk major job, lagi better customer tinggal kereta. Melainkan kalau dah set betul-betul, proses kerja tu memang yang dah biasa kita buat, cuma bagi tahu, inform customer. In case kalau ada apa-apa masalah yang tak boleh elak, dia kena terpaksa tinggal kereta. Sebab semalam aku tengok kes dekat dengan spare part. Sama juga spare part, walaupun kau remind dia, kau tengok semalam dia termiss satu barang. Sebab dia pun manusia, memang orang. Orang ni memang tak lari dia buat silap. Sebab tu barang kalau kau order, make sure kau double confirm, tanya 2-3 kali. Memang banyak isu, sebab dia bukan ambil order dengan kita je. Banyak lagi workshop yang dia supply barang. Jadi isu dia, kita tak nak lambat barang sampai dan lama customer tunggu. Sebab tu kena follow up.